Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Bertemu lagi kita di saluran YouTube Evarina Channel. Hari ini saya nak tunjukkan cara mudah memasak kuih tiaw goreng dengan udang ya, yang amat sedap dan menyelerakan ya. Mula-mula kita ke cara-cara penyediaan. Panaskan kuali, masukkan sedikit minyak dalam 2 hingga 3 sudu. Kemudian tumiskan bawang putih yang dicincang halus. Kita guna dalam 3-4 ulas bawang putih. Dan kita tumis hingga warna keperangan dan naik bau ya. Kemudian masukkan udang. Udang sedang yang dibuang kulit. Dan bahagian ekor kita jangan buang lah. Kita biarkan ada ekor sekali, bau sedap ya. Okey, kita tumis ataupun goreng udang tu hingga separuh masak saja. Ya. Kalau suka udang banyak, masukkan banyak sikit. Saya masukkan dalam 5-6 ekor saja. Kemudian angkat ya. Sebab maklumlah udang ni harganya mahal. Kita just nak goreng bagi ada rasa-rasa saja, tak perlulah banyak-banyak sangat. Kemudian kita tumis cili kering yang dikisar guna dalam 2-3 sudu macam tu, sebab dia akan rasa pedas nanti kalau masukkan banyak, pedas pula. Ni cili kering ni dia jenis yang agak pedas. Saya masukkan 2,5 sudu saja. Cili kering ni kita kisar bersama dengan bawang merah ataupun bawang besar ya. Tapi tak perlu masukkan bawang putih. Kita tumis hingga naik minyak ataupun pecah minyak. Kaihkan ke tepi cili kering tu dan masukkan telur dalam 2 biji macam tu. Tunggu hingga telur tu agak membeku sedikit. Baru kita kacau-kacau ya. Kacau-kacau telur tu dan kaih telur ke tepi. Kita ketengahkan cili kisar tadi yang kita dah tumis hingga naik bau ataupun pecah minyak. Masukkan kicap. Saya guna 3 jenis kicap. Kicap pekat manis, kicap masin manis dan kicap manis ya. Campur 3-3 tu agak dalam sesudu 2 lah. Ni kicap pekat. 3 jenis kicap ya. Dalam sesudu ataupun 2 sudu. Kalau tak suka hitam sangat, kita masuk 1 sudu. Termasuk sos tiram 1 sudu lebih agak. 1 sudu lah. Dan masukkan sedikit ayak. Ayak masak ya. Kemudian bolehlah masukkan kuih tiaw. 1 bungkus kuih tiaw ya, yang urat besar juga. Tapi kuih tiaw ni kena basuh dan toskan dulu. Kita kena basuh sebab minyak kuih tiaw tu dia, bagi saya lah, dia akan berbau tak sedap, bau macam lama hapak . Saya tak suka kalau nak goreng kuih tiaw ni, saya mesti kena basuh. Kalau tak mau basuh, di kedai tu dia tak basuh lah. Kalau kita basuh tu dia tak bau hapak tu. Kemudian masukkan sedikit ayak lagi. Tak perlu ayak banyak sangat, nanti dia akan hancur lah. Kuih tiaw ni dia mudah hancur. Ni sebab saya cuma goreng kuih tiaw. Masukkan sedikit, perasalah garam. Sedikit ya, sebab kicap tu ada masinnya ya. Kita masuk sikit ya garam. Garam sebut perasa ya. Gorenglah kuih tiaw tu hingga bercampur ya, hingga disebati ataupun sekata. Masukkan sedikit. Sini saya masukkan lada hitam aji siu ya. Sebab lada ni dia akan menambah rasa pedas dah. Jadi tak perlu masuk banyak sangat sebab tadi kita dah masuk cili kering ya, yang dikisar. Okey, kita kacau-kacau bihun pula dah. Kuih tiaw tu bagi sekata
Bagi semua bahan bercampur rata lah. Kemudian agak nak masak dah, masukkan toge dalam segenggam 2 toge yang dah dibasuh lah. Kemudian kucai sayur kucai. Semuanya dibasuh dan dipotong siap ya. Hanya guna 2 jenis sayur ya. Kalau suka sayur sawi bolehlah masukkan, tapi selalunya kuih tiaw goreng ni kita masukkan kucai dengan toge dah cukup ya. Kemudian masukkan udang tadi ya, yang dah kita goreng tadi. Kacau. Dan baunya memanglah wangi ya. Kita goreng ni memang simple ya, tapi rasanya memang sedap. Cuba, memang betul-betul seriously memang sedap. Api tak boleh tinggi sangat sebab kuih tiaw dia mudah hangus dia lembut. Urat dia lembut, dia akan melekat dalam kuali ni dan dia mudah hangus. Kita kena api dia slow sajalah. Boleh tambahkan sedikit kicap lah kalau kita nak warna yang lebih pekat ni, lebih hitam. Warna yang lebih pekat hitam lah. Okey, kita goreng-goreng lah. Saya masukkan sedikit perasa. Perasa cukup rasa. Kalau siapa pakai Ajinomoto boleh masukkan sikit lah, jangan masuk banyak sangat lagi dia manis. Sebab kita guna tadi 3 jenis kicap. Kicap pekat manis dan kicap manis. 3 jenis kicap saya guna tadi. Dan sos tiram. Dan dia memang gabungan 3 jenis kicap dengan sos tiram ni, dia memang cukup rasa dah. Letakkan sedikit saja perasa, serbuk perasa tu dengan sedikit garam. Dah cukup dah rasa masin dia, tak perlu masukkan banyak-banyak garam. Macam ni lah rupanya ya. Cukup cantik. Dan kuih tiaw tu pun dia akan basah-basah sedikit lah. Basah-basah dan dia ada sedikit macam hancur sedikit, tapi taklah hancur sangat Kalau kita masukkan air banyak, dia akan hancur banyak lah. Sebab kita buat kuih tiaw goreng ni ya. Kalau nak guna lebih sedap, nak masukkan kerang pun boleh. So ni dah siap, kita boleh angkat dan hidangkan. Hidangkan ke pinggan ataupun bekas yang sesuai. Cendoklah, nak masukkan banyak mana, nak makan banyak, masuklah banyak sikit. Dan kuih tiaw ni kalau nak rasa lebih cukup rasa, boleh gunalah cabai cuka ya. Cabai cuka, cili hijau, cili api hijau yang dimasukkan cuka, peram 2 malam. Siap lah, bolehlah jadikan sebagai penambah rasa. Tapi makan macam ni pun dah cukup dah. Memang sedap. Tak sia-sia lah kalau kita masak, kita boleh makan banyak. Kalau kita beli, makan sikit sajalah. Okey, terima kasih kerana menonton video ini. Sehingga bertemu lagi di video akan datang. Bye-bye.